Sahabat, bayangkan sebuah kawasan pedalaman Sabah di mana konflik tanah lama membara, tetapi seorang wakil rakyat berkata dia sudah menyelesaikan lebih 60% daripada masalah itu. Kini, dalam peperangan pilihan raya, dia bertaruh masa depan kerusi Dun Nabawan atas janji pembangunan pertanian dan hak milik tanah. Siapa dia? Apakah strategi besarnya? Dan apakah cabaran tersirat yang mungkin belum difahami oleh ramai? Teruskan menonton kerana hari ini kita kupas yang sebenar di sebalik retorik kempen tanpa politik tajam, cuma fakta dan analisis jujur. Salam sejahtera kepada para sahabat penonton semua. Bertemu kita sekali lagi dalam channel The Scream Media. PRN Sabah, penyelesaian isu tanah, pertanian, senjata Gani Pertahan Nabawan. Itulah cerita kita pada kali ini. Dan sebagai disclaimer, berita ini adalah merujuk kepada laporan asal yang ditulis dalam bernama serta sumber-sumber sahih yang lain. Datuk Abdul Ghani Mohamad Yassin, calon Gabungan Rakyat Sabah GRS untuk kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Nabawan, menjadikan isu tanah dan pembangunan pertanian sebagai teras utama dalam strategi mempertahankan kawasan tersebut dalam pilihan raya negeri Sabah ke-17. Beliau menegaskan bahawa sepanjang penggalnya yang lalu, kira-kira 5 tahun, beliau telah menangani isu pertindihan tanah, ukuran lot dan pengeluaran geran, menyatakan bahawa lebih 60% daripada masalah tersebut sudah selesai. Menurut Ghani, penyelesaian isu tanah ini bukan sekadar soal hak saja. Ia juga menjadi kunci kepada pembangunan ekonomi luar bandar, terutama melalui sektor pertanian. Untuk itu, beliau telah mengajak agensi kerajaan seperti Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah SLDB bekerjasama dalam projek pertanian berskala besar. Dengan perancangan rapi, Ghani mendorong penubuhan pusat pengumpulan hasil seperti kelapa sawit dan tanaman kontan, supaya petani tempatan dapat menjual hasil mereka terus ke pasaran tanpa orang tengah yang menekan margin keuntungan mereka. Namun masih ada baki sekitar 40% isu tanah yang dianggapnya sukar untuk diselesaikan sepenuhnya. Katanya, sebahagian masalah datang dari geran komunal yang diperkenalkan semasa era Barisan Nasional. Geran tersebut kemudian dibatalkan semasa pemerintahan Parti Warisan tanpa sebarang kajian menyeluruh. Sebenarnya isu geran komunal ini bukan baharu. Skim judul komunal adalah salah satu mekanisme yang dibangunkan dalam Ordinan Tanah Sabah untuk mengiktiraf hak adat pribumi, Native Customary Rights, NCR, termasuk melalui fast track untuk mengeluarkan judul komunal demi menyelesaikan pertindihan aplikasi dan mempercepatkan proses pendaftaran tanah adat. Dalam kerangka politik pilihan raya kali ini, Ghani kelihatan yakin. Walaupun menghadapi saingan lebih 8 calon pelbagai penjuru di Dun Nabawan, beliau mendapat sokongan kukuh daripada Parti Solidariti Tanah Airku STAR bahagian Nabawan. Malah, hampir semua ahli jawatan kuasa STAR secara rasmi menyatakan sokongan kepada beliau sebagai calon GRS. Semasa penamaan calon, wakil-wakil STAR turut berarak memberikan sokongan. Beliau juga menasihati jentera kempen agar menghindari perselisihan sesama penyokong, menekankan bahawa pilihan raya tidak seharusnya memecah belahkan masyarakat kampung. Dalam kenyataannya, Ghani menyifatkan persaingan 9 penjuru sebagai sebahagian warna-warni demokrasi, satu cabaran biasa dalam sistem pilihan raya, tetapi juga peluang untuk rakyat membuat pilihan berdasarkan isu sebenar, bukan hanya populariti. Secara demografi, Dun Nabawan memang menarik perhatian. Terletak kira-kira 176 km dari kota Kinabalu di daerah Pensiangan. Kawasan ini mempunyai seramai 23,379 pengundi yang dijangka mengundi pada hari penamaan. Satu jumlah yang tidak kecil bagi kawasannya yang pedalaman. Ghani bukan sahaja bercakap tentang menyelesaikan isu tanah. Beliau turut membawa pelan pembangunan besar. Dalam satu sesi libat urus pihak berkepentingan, stakeholder engagement baru-baru ini, beliau mengumumkan hampir 90 projek bernilai hampir RM5 bilion untuk Dun Nabawan sebagai sebahagian cadangan Pelan Malaysia ke-13, RMK 13 tempatan. Projek-projek ini merangkumi 6 bidang utama,
infrastruktur keselamatan makanan, termasuk pertanian, perikanan, penternakan, pelancongan, pembangunan modal insan, kesihatan dan keselamatan awam, serta perkhidmatan bandar dan telekomunikasi. Beliau menegaskan bahawa perancangan ini bukan sekadar slogan. Ia disusun berdasarkan input komuniti melalui sesi dialog demi memastikan pembangunan setara dan inklusif. Dari segi jalinan politik, Ghani juga menegaskan bahawa GRS, Gabungan Serantau Tempatan, harus terus mendominasi pentadbiran negeri. Beliau menyatakan bahawa hanya parti tempatan yang benar-benar memahami aspirasi rakyat Sabah mampu memastikan kestabilan politik dan kepentingan Sabahan diutamakan tanpa campur tangan luar. Dalam ucapannya, beliau mengingatkan bahawa GRS perlu kekal bersatu agar kekuatan komponen parti tempatan tidak terjejas dengan serangan percubaan memecah belahkan. Sokongan terhadap Ghani turut datang daripada penyokong Pakatan Harapan PH-PKR. Menurut laporan, penyokong PH-PKR tempatan menyatakan komitmen penuh terhadap calon GRS itu mengiktiraf kerjasama antara GRS dan PH sebelum ini sebagai asas kestabilan kerajaan negeri. Tambahan pula, penduduk di luar bandar kampung-kampung seperti Mukim Pagalungan dan PDM Pangaraan menyatakan keyakinan bahawa Ghani adalah pemimpin yang sering turun padang, mudah diakses dan memberi bantuan tanpa mengira latar belakang agama atau politik. Walau begitu, tidak semua pihak melihat pencapaian Ghani sebagai tanpa cabaran. Sejak beberapa tahun lalu, terdapat aduan berterusan daripada penduduk pedalaman Sabah mengenai pembatalan Geran Tanah Adat, NCR, oleh kerajaan negeri. Misalnya, pada 2023, lebih 1,000 penduduk dari 6 kampung pedalaman, termasuk di Nabawan, pergi ke Kota Kinabalu menuntut penjelasan selepas Geran Tanah Adat mereka didakwa dibatalkan oleh kerajaan negeri. Tambahan pula, terdapat kontroversi masa lalu mengenai permohonan tanah seluas 320 ekar di bawah nama Datuk Ghani sendiri. Beliau menjelaskan bahawa permohonan itu dibuat bagi menyelamatkan tanah daripada pihak luar yang mahu menggunakan lesen pendudukan sementara tol untuk pembalakan dan menyatakan niat untuk lindungi kepentingan komuniti tempatan. Jaringan agensi negeri seperti SLDB juga bukan sekadar retorik. SLDB memang melaksana projek pertanian dan sawit di Sabah. Menurut laporan, SLDB pernah merancang pembangunan semula sawit seluas 38,000 hektar yang melibatkan ribuan keluarga B40 dan pesawah di bawah skim komuniti. Para sahabat penonton sekalian, itulah kisah Ghani Muhammad Yassin di Nabawan, pemimpin yang nampak membina jambatan antara tanah adat dan pembangunan moden, tetapi juga berjalan di atas laluan rumit dengan 40% isu yang masih belum selesai. Apakah ini benar transformasi atau simbolik kempen semata-mata? Apa pendapat anda? Adakah model yang dibawanya patut menjadi contoh kepada kawasan luar bandar lain di Sabah? Jangan lupa kongsi pandangan anda di ruangan komen. Dan jika anda mahu lebih video seperti ini, tekan like, subscribe dan tekan loceng notifikasi supaya anda tak terlepas analisis mendalam seterusnya. Terima kasih kerana menonton dan teruslah berfikir secara kritis. Sekian, kita jumpa lagi.